Opah, esok dah mula puasa. Korang berdua pun kena puasa. Puasa? Tak boleh makan? Matilah. Alah, tak ada matinya. Dah. Habiskan makanan tu cepat. Ipin, bangun sahur. Cepat bangun. Budak-budak ni akan simpan air sekarang. Dah terus, pergi siapkan makanan. Biar Opah uruskan diorang. Duduk. Makan kenyang-kenyang tau. Lepas tu kita baca niat. Macam mana nak niat? Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samadi an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nanti petang, kita sama-sama pergi bazar Ramadan. Aku setuju. Kau belanja aku. Apa pula? Yelah, senang-senang kau dapat pahala. Kau kan suka macam tu. Betul. Berbuat baik, amalan mulia. Tak ada boleh makan kuih sedap-sedap. 2-3 onde-onde. Apa pun tak boleh. Yalah, orang tak boleh berniaga. Tak bazar. Saya sangat sedih dan kecewa. Tak faham. Apa hal ni? Besok sudah mula PKP. Saya pun seronok juga. Seronok? Yelah, tak payah pergi sekolah. Tak ada sekolah? Boleh kita main. Hari-hari boleh main. Tapi saya suka pergi sekolah. Saya juga suka. Kita bisa belajar, dapat ilmu dan bisa ketemu Cikgu Melati. Oi, lupa ke? PKP tak boleh pergi mana-mana. Kena duduk diam-diam kat rumah. Iya, mau main keluar juga enggak boleh. Betul. Maknanya kelas mengaji pun tak ada lah. Aku ingat sekolah je tak ada. Tak seronoknya. Tak dapat dengar cerita Ustaz. Itulah rugi kita. Duduk rumah pun main sendiri-sendiri. Nak makan, puasa. Mana Mail? Tadi aku nampak dia kemas-kemas tapak niaga. Kesian Mail. Tak dapat berniaga. Yalah, kesian. Kesian sama saya juga. Tak dapat makan itu kuih apam balik, putu bambu, lompat tikam dan banyak lagi. Hairanlah. Kita orang yang puasa tak kisah sangat. Kau berdua yang lebih-lebih. Saya punya sukalah. Susanti, mari balik. Hei, tak nak main ke? Tak nak. Risau aku dengan cacik ni.